Gapo cabaran terbesar Malaysia dalam bidang mencari madu ni? Cabaran paling terbesar, saing kita 3 orang dah jatuh pokok mati di tempat kejadian. Ada beberapa orang jatuh dan patuh. Bahar rima ada, bahar boyo ada, mati atas pokok pun ada. Memang cabaran lah. Tapi hak paling dahsyat ah, hak jatuh di batu kapu, hak tu sore, jatuh daripada pokok patah pohon. Tak mati hak ni sore. Mati atas pokok 2 orang. Malaysia ada di lokasi sekali kau dalam semua kejadian tu. Duk. Malaysia tak ada sekali. Malaysia duduk Kuala Lumpur, dia lekat atas pokok, mati atas pokok gitu. Cuma orang hello Malaysia minta tolong orang ambil ni, lekat atas pokok, mati. Gitulah. Kira masa kita tu nak ayatnya Allah Taala jauhkan lagi setakat ni. Kalau macam jumpa boyo biasa tu memang ada lah, jumpa rima ke apa tu biasalah. Beruai pun kita duduk sekali duduk ni. Beruai lalu kat belakang 2 ekor. Besar beruai. Lalu tu macam dia jalan seakhir-akhir larian tu. Pengalaman jatuh pokok, kita jatuh. Abelong pun jatuh. Tapi hak berat kalinya, kira abelong jatuh, dah patah nambung. Esteri lengi, kira tulang dia retuk. Tak silap. Lepas tu macam Malaysia pula, kita jatuh. Lebih kurang dari 3 bulan, kita jalan 3 selendar belok. Banyak cabaran, banyak. Raju selok atas pokok. Sekali sebab Malaysia ke banyak aktiviti kampung. Aktiviti sangat lasuk. Dah kita gindo tu, kita naik kapal terbang, kita naik kereta, lepas tu kita masuk hotel, kita tak ada reh. Jadi lepas ni kalau kita gindo tu mungkin kita banyaklah reh supaya badan kita cergah, sehat, boleh naik pokok molek. Sebab naik pokok ni bukan sesuatu yang senang tak itu. Naik dengan memegang paku dengan 2 jari, 1 jari. Bayangkan naik pokok jari ni hak memegang, menampung badan kita, sangat berat.